Dia kata, tengok sini sikit apabila tinggal makna zahir nah itu barulah kita bincang akidah kita. Apabila tinggal makna zahir nas tu, dia panggil baru kita boleh bincang akidah kita. Makna kata apabila kita tinggal makna zahir. Apa makna zahir di sisi dia? Makna kata kalau Tuhan raya kata yadullah fauqa aidihim, iaitu tangan Tuhan hak bulu hitam besar duduk di atas tangan sahabat. Tinggal makna tu baru kita boleh bincang bab akidah. Soal. Allah Taala waktu angkat ayat yadullahi fauqa aidihim tu makna bulu hitam besar duk gitu di atas tangan sahabat. Itu makna zahir bagi Quran. Kita orang ngaji, itu makna zahir bagi Quran. Sungguh. Wasna'il fulka bi'ayunina zahir bagi ayat Quran, iaitu korek mata Tuhan wak perahu Nabi Nuh. Tu zahir ayat Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Tuhan duk cakung, congok seumpama beruk tas canggung. Gitu ayat Quran zahir. Di sisi doktor tu. Dia kata kita kena tinggal hak tu dulu. Hak tu hak dia duk jadi. Penyakit dia. Penyakit dia ambil mana boleh nampak ayat Tuhan belah tu? Ambil daripada ilmil kalamil Yunan. Apa nak bertahan apa? Kita tadi itu kena piping dah. Duk rasa kata kita ni sihat lagi. Kabar lagi. Apa dah? Kita sihat kena piping. Ni orang nak naik tahwiti nak bercakap. Kita sihat lagi. Boleh lah. Tak boleh. Bukan nak piping sangat nak ambil barakah. Kalau Acan Ali kata barakah, pom lagu tu. Tu kita Ali kata lah. Kita tak nak kata dok tu. Acah Ali kata lagu tu. Tak dengar. Malah yang ajar. Malah ke kemarin? Kemarin. Nak ayah kata. Allah. Ni doktor kata. Apabila kita tinggal makna zahir nah itu barulah kita bincang akidah kita. Subhanallah. Hak Tuhan buat turun wahai doktor, Tuhan tak buat turun benda hak tak layak, tak sesuai dengan zat dia. Tuhan tak buat. Tuhan sifat Nabi Muhammad ada, Tuhan sifat qabih. Ada tak? Nama pun Tuhan tak panggil tu. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Biar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sebut nama betul muqaranah dengan sifat kerasulan dia. Muhammadur Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalik walakin Rasulullah. Nama Nabi pun Tuhan buat turun dalam Quran panggil dia tak ada hak jadi huduh dan cemar. Pas nak royak hadiah huduh cemar. Sampai ke datang ahli kalam Yunan ni mai kan kita kena sapu cemar ni tu baik. Gitu. Allah doktor. Nampak tu tak? Kena ingat molek tu doktor. Merka Allah Taala merka sudahlah hamba. Hamba saya ke doktor ya ilmu banyak-banyak ni. Kalau doktor kena marah dia kata Tuhan agak nyanyi ni. Tak nak jadi timbola doktor. Allah Taala kata fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih berat. Jangan lah. Kita jangan jadi gitu. Tak molek tu lagu.